Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Sabtu telah menghubungi Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi membincangkan pelbagai isu membabitkan kerjasama dua negara dan persiapan sidang kemuncak ASEAN 2025 di Kuala Lumpur hujung bulan ini. Dalam satu hantaran di Facebook semalam, PMS berkata, dalam perbincangan singkat itu, Malaysia-Indonesia membincangkan usaha memperkukuh kerjasama meliputi pelbagai bidang. Kami menyentuh keperluan kedua-dua negara sahabat ini untuk memperkukuh hubungan kerjasama meliputi pelbagai bidang. Saya dan Presiden Prabowo percaya hubungan erat Malaysia dan Indonesia ini dapat memberi manfaat buat rakyat keseluruhannya, katanya dalam kenyataan itu dipetik media perpaduan. Dalam pada itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan turut berkata persiapan menjelang sidang kemuncak ASEAN 2025 turut dibincangkan. Kami juga menyentuh soal persiapan sidang kemuncak ASEAN 2025 di Kuala Lumpur pada hujung bulan ini. Presiden Prabowo turut mengundang saya ke Jakarta bagi mengadakan lawatan rasmi dalam masa terdekat, ujarnya lagi. Untuk rekod, April lalu, Prabowo membuat kunjungan ke Malaysia dan mengadakan pertemuan dengan Anwar. Ia adalah lawatan ketiga Presiden Prabowo ke Malaysia sejak memegang jawatan itu pada Oktober 2024. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut dianugerahkan penghormatan tertinggi Kosovo iaitu Order of Independence. Anugerah itu diberikan ketika lawatan rasmi Presiden Republik Kosovo Dr. Vjosa Osmani Sadriu ke Putrajaya pada Jumaat lalu. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, ia adalah penghormatan awam tertinggi kepada individu yang telah memainkan peranan penting dalam menyokong kemerdekaan negara berkenaan. Penganugerahan itu mengiktiraf sokongan Malaysia yang tidak berbelah bahagi untuk pembangunan kenegaraan dan pasca kemerdekaan Kosovo serta komitmen teguh Perdana Menteri mengukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Antara penerima order yang lalu ialah Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emirat Arab Bersatu 2014, George W. Bush, bekas Presiden Amerika Syarikat 2018, Micheline Calmy-Rey, bekas Presiden Switzerland 2022 dan mendiang Annie Marie Lizin, bekas Presiden Senat Belgium 2024. Presiden Osmani juga akan menganugerahkan darjah kemerdekaan secara anumerta kepada Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi, bekas Perdana Menteri Malaysia sebagai mengiktiraf kepimpinannya semasa tempoh penting dalam sejarah Kosovo, kata pejabat PMO dipetik Harapan Madani. Untuk rekod, Malaysia secara rasmi mengiktiraf Kosovo pada 30 Oktober 2008 sekaligus tampil sebagai negara Asia pertama yang berbuat demikian. Manakala hubungan diplomatik pula diwujudkan secara rasmi pada 18 Mac 2011. Pada 2024, nilai perdagangan dua hala antara Malaysia dan Kosovo mencecah 28.55 juta ringgit iaitu 6 juta dolar Amerika dengan ekspor negara ke Republik itu sebanyak 25.92 juta ringgit, 5.5 juta dolar Amerika dan import 2.63 juta ringgit iaitu 550,000 dolar Amerika. Ekspor utama Malaysia termasuk minyak sawit, produk elektrik dan elektronik serta barangan perkilangan, manakala import dari Kosovo kebanyakannya terdiri daripada bahan mentah dan batu permata.